Korang ingat tak tahun lepas aku ada review mi tarik ni dekat Bukit Baru? Ni menu Chinese ya bang? Salam Ramadan guys. Hari ni aku ada dekat Bazar Taman Cepaka tau. Diorang kata ada satu menu unik yang tak ada tempat lain. Chinese menu tau. Apa dia? Dumpling. Kau masuk je kan, kau nampak medan selera Taman Cepaka ni, kedai dumpling ni kat sini je. Bang, dumpling dia ada berapa jenis bang? Dumpling kita ada 2 jenis bang. Satu kukus, satu goreng bang. Mi tarik? Mi tarik sup dengan mi tarik kari nyonya. Okey bang. Tepung pelita. Tepung pelita pun ada Bang, kalau dumpling yang ni dia kukus dulu Oh, yang tu dia goreng Mi tarik sup. Ni mi tarik sup. Dalam dia ada apa bang? Dalam dia kita ada pak choy, cendawan, ada daging. Bang, kalau yang kari punya ada apa dalam dia? Kalau kari punya kita ada fishball, tahu. Oh, dia macam mi kari Cuma dia mi tarik Daging bang. Oh, daging je lah. Oh, kari nyonya. Lain dia lain sikit Kari ni kita pakai ayam. Oh, baik. Itu harga dia RM10 dan RM6. Senang nak kira. 5 pieces RM4 tepung pelita. Okay geng, satu-satunya menu unik ada dekat Bazar Taman Cepaka ni. Dumpling, mi tarik dia bawa datang kat bazar untuk korang. Jangan lupa, kuih pelita pun ada.